Okay, hari ni saya nak tunjuk review pasal kemah yang saya guna, iaitu Bidalido Cabin Size L. Ini warna coffee. Sekarang dia punya inner dah siap pasang. Dia auto tan. Sekarang kita nak packs dia pula. Bila beli kemah tu dia akan datang sekali dengan packs dia yang ni je lah, yang biasa je. Okay, saya nak packs kaki dia. Okay, sekarang kita nak pasang outer dia. Okay, yang tak ada sayap ni belah belakang. Sekarang kita nak packs lagi, tapi ni saya pakai yang packs lain lah yang kita beli tambah. Untuk kalau sungai-sungai tanah macam ni, saya tak hujan, pakai 15 cm ni pun dah elok. Tapi kalau pantai, elok yang 40 cm, lagi kukuh. Okay. So, tarik dia. Bila beli kemah ni, dia akan dapat juga tali ni. Dia akan bagi 8. Okay, so yang ni, untuk ni kita kena guna tali. Okay, cara nak ikat dia senang je. Ni, tie the knot. Okay, pusingkan dia. Pusing, pusing, pusing. Dan masukkan half. Kemudian, okay, tarik. Okay, dia dah kukuh dah tu. Okay, ketat dah tu. Okay, yang ni saya tambahan packs ni 30 cm sebab dia nak cucuk kat bawah ni, biar dia yang kukuh sikit lah. Akan dapat juga 2 pole ini yang datang sekali dengan set kemah ni lah. 2 ni. Okay, ini untuk depan. Tapi yang depan saya pakai yang lain. Sekarang ni untuk belakang. Ini untuk belakang ya. Okay, pintu belakang kita dah naik kan. So dah nampak 2 tiang ni. Sekarang kita nak naikkan pintu depan tapi pakai pole yang saya punya. Ni yang belah depan, saya pakai pole saya sendiri. Tambahan. Ini pole tambahan. Okay, kita dah naikkan yang depan pole ni. Sekarang ni dia punya kepak ni. Kepak ni pula. Okay, kepak ni kita kena pack lah. Sebab dia kena tarik cross. Dia punya di
Dia tak ada sangkut dah. Sebab tak payah jauh-jauh pun. Okay, kemah ni ni dia punya dalam. Ni sekarang ni tilam queen. Dalam ikutkan, kalau ikutkan dikatakan boleh muat 4 orang lah, tapi tak selesa, cukup 2 orang je, paling pun 3. Sekarang saya guna untuk 2 orang. Okay, dalam dia, aduh, kemah ni boleh berdiri ketinggian macam tinggi saya 170 dan ngam-ngam lah kayak sampai sini. Ni ada cangkuk dia. So ni yang saya tak tahu kenapa kawan saya cangkuk sini. Okay, coating dia ada coating lah dekat outer tu, memang ada coating. Lepas tu dia 2 layer lah. Yang ni dia ada net dia dengan tutup macam ni. So sebab dia ada pintu kat luar, pintu kat belakang, pintu kat depan, so ventilation dia best. Cuma satu je yang saya tak gemas sangat, dia punya bawah ni bukan drum sheet punya material tu lah, dia biasa je. Okay, dia ada ni lagi ni, boleh buka untuk ventilation. Ada kiri kanan, sebelah sana pun ada. Dia ada juga extra hook ni macam ni. Kalau kat pantai tarik lagi satu lah untuk kukuhkan kemah kita. So ini adalah luaran kemah ini. Okay. Oh, tapak ni memang ngam-ngam lah dia bagi. Okay, kalau korang berminat nak beli kemah ni untuk yang beginner, sangat mudah untuk dipasang. Boleh tengok dekat produk saya. Selain tu, saya juga linkkan juga produk-produk aksesori tambahan yang lain. Okay, boleh klik produk tu kalau berminat nak beli kemah ini. Vidalido Cabin L, size L. Rasa macam nangka busuk.